Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini WhatsApp kepada Anis. Belikan dia band Huawei Band 10. Abang Azim dah beli Fit 3 dulu, jadi dia nak jugalah. Okeylah. Anis. Mei sini. Ada hadiah. Abang Anis. Tak tahu. Hadiah. Nah. Kak ni hadiah. Wow. Sebenar Hanis. Apa? Tak tahu sebenar apa. Nak So- periksa akhir tahun. Supaya periksa. lebih fokus pada UPKK tahun depan. Jadi ayah cadang, ayah pun nak bagi sumbangan sikit lah dekat Azim. Kan dia dapat hadiah duit tu semua, bukan semua kan, sebahagian dia beli sini. Jadi ingat nak ganti kalau ada sikit, dia sikit. So, buka lah. Jadi ni untuk Azim dah ada Fitri, dia sama dengan ibu. Anis dia ada ni band ni lah, sama dengan ayah. Jadi dia boleh pair dengan handphone dia lah. Adik. Akak awal dah tanya tapi dia kata dia tak nak. Awak nak kurus sikit. Kurus sikit boleh lah. Nanti boleh ambil yang Fit apa tu? Fit apa? Yang ayah bagi Azim pada mula-mula tu. Fit. Band apa tu? Boleh. Cukup. Kau cepatlah. Pecah Hasil. Cah, okey. Tahniah dekat Anis. Bala tengok tu Abang Anis yang buka tu. Tahu lah, saya roti. Wow. Buka. Balikkan sini balik. Balik sini lah. Tengok. Wow. Hadiah ada jadi. Tahun depan ke tahun ni? Tahun depan. Tahun depan tak payah bagi dah. Tengok. Tu charger dia. Wow. Dia ambil handphone kamu tu. Dia jangan tekan kuat sangat. Kan biasa je dia ambil handphone kamu. Dia kena pairkan dia. Tu Abang Azim pandai buat. Keluarkan QR, lepas tu semua. Azim. Oh Azim. Dia dengan ayah. Mai sini tolong Hanis pairkan handphone dia dengan Hasif. band ni. Nampak. Tombret masih kecil-kecil. Tombret. Tombret asam. Ambil handphone, pergi tolong pair. Sama memang sama. Saya beli dua. Ya. Tengok ya. Mereka di ibu pun yang beli dua. Tak ayah dengan ibu juga sebenarnya. Lepas tu, tak tahu lah, tanya lah ayah. Kau adik makan dia. Mana video yang Pergilah ambil handphone. Ayah. Pergi pairkan. Ya sayang. Mana video Hana naik motor tu? Anak naik motor. Ayah tak letak lagi dekat dah. Buka lah. Biarlah dulu. Buka je. Dia apa? Dia jadi blur. Tombret. Mai Anis tengok. Ayah nak endkan video ni dah. Lagi elok-elok. Pakai elok-elok. Ayah pun dah beli dah dia punya screen protector. Tak sampai lagi. Tak sampai. Ibu dah beli dah? Yang. Jenis kan? Ada je. Ibu Santai punya, je. tak ibu punya tu. Ada super kereta tu. Belilah. Tak ada. Belilah. Ayo ada muka Hana. Ya kan dah ada. Takut. Takut. Nah, cakap sikit anak ni. Kaki. Hari ni Satu bulan. Oktober 17, 2025. Harga emas 999 adalah paling tinggi sekarang ni lah, RM647 per gram. Okay kak, I love you kak. I love you.